Ayamnya pula nampak kering dan keras. Alamak, sedap ke ni? Walau, nasi ayam dia nampak biasa je, tapi bila masuk mulut, terus rasa macam sedang menghadiri latihan ketahanan rahang. Ayamnya keras, kenyal dan saya rasa gusi saya bekerja lebih kuat daripada saya di gym. Ayam nampak kering dan keras, gusi saya bekerja lebih kuat daripada saya pergi gym. Itulah kenyataan lucu yang diluahkan oleh seorang food review apabila TikTokers ini mencuba hidangan nasi ayam yang dijual ibu kepada selebriti Niloufar, Mama Tini yang tolak kerana harganya yang mencecah RM26 sebungkus. Kalau dah order, akan dapat nasi ayam mama macam ni. Ambil kicap ni dan tuang dekat atas ayam ni. Macam ni. Sambal ni kita boleh letak dekat tepi sini. Menerusi video yang dikongsikan di akaun TikTok Gila-Gila Makan itu, dapat dilihat sedikit kerumitan ketika TikTokers ini mengunyah ayam yang dikatakan agak keras dan kenyal tersebut, dan beliau juga sempat mendedahkan itu adalah hidangan nasi ayam yang paling mahal dan mengecewakan pernah dicuba. Nampaknya nasi ayam RM26 sedang waras sekarang. Sebab rasa ingin tahu, terus order satu pack. Walau, dahsyat rumah Iris ini. Rasanya storeroom saja pun lebih besar dari master room saya. Sampai pick up tak sampai seminit. Balik ke kedai mamak dekat rumah saya. Ini Nadia, nasi ayam Mama Tini yang berharga RM26. Okey, nak cuba cirinya dulu. Sedap tapi sangat pedas. Ayamnya pula nampak kering dan keras. Alamak, sedap ke ni? Walau, nasi ayam dia nampak biasa je, tapi bila masuk mulut, terus rasa macam sedang menghadiri latihan ketahanan rahang. Ayamnya keras, kenyal dan saya rasa gusi saya bekerja lebih kuat daripada saya di gym. Kalau nak jujur, ini memang jauh daripada apa yang saya jangkakan. Oh no! Harga premium, tapi pengalaman makanan saya dapat memang jauh daripada jangkaan. Ini mungkin nasi ayam paling mahal dan paling mengecewakan yang saya pernah makan. Lagi satu, kelemahan nasi basmati jika kena makan panas-panas. Kalau dah sejuk, pasti keras dan kering. Betul. Ini pengalaman dan pandangan saya. Setuju atau tidak? Apa pendapat anda? Subscribe with notifications on.